Awan kat atas kepala kau ni berat dia sama dengan 100 ekor gajah. Tapi dia tak jatuh, dia terapung. Kalau kau faham kenapa, kau akan nampak langit ni bukan kosong. Dia penuh dengan fizik yang kau tak pernah perasan. Jom buat kiraan cepat. Satu awan cumulonimbus besar, isi padu dia lebih kurang 1 kilometer padu. Dalam tu ada air dalam bentuk uap dan titisan halus. Kalau kira semua, berat air tu dalam 1 juta tan metrik. Itu berat kapal Titanic kali 3. Kalau aku curah 1 juta tan air atas kepala kau, kau hidup tak? Tak. Tapi awan yang atas kepala kau sekarang, kenapa dia tak jatuh? Sebab pertama, awan bukan bongkah air. Dia bukan macam baldi air yang kau angkat. Awan ni berjuta-juta titisan air yang saiz dia 0.01 mm. Halus gila, macam habuk. Bayangkan kau ambil 1 juta tan pasir halus. Kau lepaskan perlahan-lahan dalam udara. Dia tak jatuh sekaligus, dia melayang. Sebab setiap titisan tu terlalu ringan untuk lawan geseran udara. Nama fizik dia terminal velocity. Titisan awan yang jatuh paling laju pun 1 cm sesaat. Lambat sangat. Angin naik 10 cm sesaat pun dah cukup nak angkat dia balik. Jadi awan tak terapung sebab dia ringan. Dia terapung sebab dia jatuh dengan perlahan gila. Sampai udara yang naik pun dah cukup nak tahan dia dari jatuh. Sebab kedua, udara tak diam. Matahari panaskan tanah. Tanah panaskan udara. Udara panas naik ke atas. Proses ini nama dia updraft. Dan updraft ni boleh naik 10 meter sesaat waktu ribut. Awan terbentuk tepat di tempat udara naik tu berhenti dan menjadi sejuk. Jadi, bayangkan awan ni macam kau duduk di atas conveyor belt yang gerak ke atas. Kau jalan perlahan ke bawah. Tapi, conveyor belt tarik kau ke atas, kau rasa macam statik. Itu sebab awan boleh duduk kat situ berjam-jam tanpa jatuh. Langit ni bukan kosong. Dia macam lautan udara yang sentiasa bergerak. Kau tak nampak arus dia, tapi awan nampak. Dia surfing di atas arus tu. Nipak gila. Kalau semua titisan dalam satu awan ribut tu tiba-tiba bergabung jadi hujan dan jatuh sekaligus, kau akan dapat hujan lebat 100 mm dalam 1 jam. Banjir kilat terus. Tapi itu tak berlaku sebab titisan tu bergabung sikit-sikit. Dia jatuh, sejat, naik balik, jatuh lagi. Kitaran ni ulang beribu kali dalam satu awan. Jadi awan ni bukan statik. Dia hidup, dia bernafas. Dia macam mesin air gergasi yang tengah kitar air bumi. Jadi next time kalau kau tengok awan, kau jangan cakap awan tu ringan. Cakap, wah, udara ni kuat gila sampai boleh angkat 1 juta tan air tanpa bunyi. Jadi sekarang kau dah tahu, awan ni tak jatuh sebab dia jatuh terlalu perlahan dan udara naik lebih laju dari dia. Kalau kau rasa video ni buat otak kau, wah, share kat kawan kau yang suka cakap, hujan nak turun tu. Tulis kat komen, berapa ekor gajah kau rasa awan kat atas rumah kau boleh angkat? Aku nak tengok siapa yang paling kreatif kira.